Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Cikgu Idham. Pada hari ini saya akan tunjukkan bagaimanakah untuk menggunakan komik interaktif basuh kaca. Pertama, anda perlu menekan elemen slideshow, kemudian tekan elemen from beginning. Jadi sekarang anda telah dibawa ke paparan utama komik ini. Jadi, anda boleh mula menekan butang mula untuk mula membaca. Komik ini dilengkapi dengan elemen visual, teks dan juga audio. Jadi, anda boleh menekan anak panah di bawah untuk ke halaman yang seterusnya. Ini merupakan nota interaktif teknik basuh kaca. Anda boleh menekan mana-mana perhentian untuk mempelajari setiap akronim. Namun sebaiknya, mulakan dari awal hingga akhir. Selepas mempelajari teknik basuh kaca, anda akan dibawa ke kuis interaktif. Ini merupakan latihan pengukuhan terhadap apa yang telah dipelajari. Anda boleh menekan butang mula untuk mulakan kuis interaktif. Kuis ini terbahagi kepada 3 aras, iaitu aras mudah, aras sederhana dan juga aras sukar. Mari kita lihat contoh soalan yang disediakan. Contoh soalan, Ahmad makan mi goreng, manakala Siti makan sebungkus nasi lemak. Apakah makanan yang dimakan oleh Ahmad? Jadi, jawapannya ialah mi goreng. Selepas berjaya menjawab kesemua soalan, anda diadu-adukan untuk memberikan maklum balas terhadap inovasi yang telah dibangunkan ini. Jadi, apa tunggu lagi? Selamat mencuba untuk semua. Terima kasih.